Okey guys, assalamualaikum guys. Jumpa lagi bersama aku ya, saya. Okey guys, nampak je ya. Aku lagi nak turun mancing ya. Aku bertiga geng. Aku bersama Mizi. Dengan Ahmad geng. Aku bertiga. Aku ada bawa benda hidup dengan setup alat yang jig dengan 10 gram, 15 gram. Ni aku baru sampai nak setup dulu. Semoga ada rezekinya geng tadi. Okey guys. Semoga ada strike yang mantap-mantap lagi. Okey guys. Aku nak setup dulu. Okey guys, setong ya. Alright. Semoga ada rezekinya. Aku dah siap setup. Aku menggunakan micro jig 15 gram. Mizi dia try nak guna udang hidup geng. Tengah setup dulu. Okay, balingan pertama. Semoga rezeki ni geng. Kita try ketuk-ketuk sini je geng. Mana tu ada yang sudi. Matahari pun cantik ni hari. Cari dia, di manakah dia. Semoga ada. Try ketuk micro jig. Mizi dia ketuk udang hidup. Tengok dia nak makan mana geng. Baru kita tukar. Sekarang baru pukul 8.40 pagi. Matahari agak terik. Terik pagi ni, terik. Okay. Oh, rabut geng. Strike pertama rabut. Paling ke sana sikit. Ada sambaran rabut. Paling besar sana sikit. Nanti dah nyuk ke depan. Tak payah jauh. Dekat je. Silau. Matahari silau. Ada sambaran. Tidaklah lekat. Sangkut ke dia punya ni spot. Tepuk dia sana sikit je. Okay, strike pertama. Oh, rabut. Rabut lagi. Strike pertama rabut. Okay, Mizi strike. Mizi strike yang pertama. Ada ni. Okay, alhamdulillah. Oi. Je nak. Good size. Udang hidup mesti kena macam geng. Padu size. Jangan tak bawah, tak atas. Jangan kat bawah. Bising. Kita mancing mana boleh bising-bising. Ahmad tak siap lagi. Ketuk trajik lagi. Tak ada, aku tukar je hidup. Tuh. Mantap Mizi. Mantap. Dia ada ni geng. Dia ada air. Nampak pun cantik ni. Ya, Mizi puas sikit mancing geng. Dia dah lama tak mancing geng. Oi. Bulan ni 2 bulan ada? 4 bulan tak mancing. Ui. Dia ada puas mancing ni. Okay. Strike juga geng. Rasa jenahak ni. Ke GT. Tengok apa. Jenahak. Alhamdulillah. Size. Ada size. Jenahak pertama saya. Lagi rezeki. Kita pakai jig ni. Kita ketuk micro jig geng. Kasih diorang ketuk dan hidup.
Alhamdulillah geng. Mizi tadi dia start lagi sekali. Makan lagi? Tak ada. Pom. Ha? Okey. Mizi yang ikan ketiga geng. Tadi aku tak ni. Apa ni? Ikan tambak. Tambak lagi. Mantap. Ini tambak pada sini lah. Mantap. Oh my. Mizi dah 3 ekor. Terbaik Mizi. Strike. Strike saya yang kedua. Alhamdulillah ada rezekinya. Terbaik. Ketuk-ketuk dia sambal geng Ini hari alhamdulillah adalah ceritanya. Mantap. Kita cari lagi. Storyline. Aku masih gunakan micro jig lagi. Cuba ketuk-ketuk lagi geng. Oh, strike lagi. Wah, baru jatuh dia dah makan Alhamdulillah. Baru jatuh dia terus makan. Terbaik. Saiz elok. Kita cari lagi. Kasar geng. Keluarkan saut dulu, standby. Jangan baling standby Saut tu, standby. Kasar ni. Ji. Keluarkan pakai dunia tu. Langsung dengan kasar ni. Salah. Yang tu, yang coklat. Jangan coklat, selalu biru. Bukan. Salah salah. Ni aku saut dengan kasar ni. Woi, kasar. Oh, sini. Biasa saut. Bunga saiz kasar geng. Terbaik. Alhamdulillah. Saiz yang elok geng. Dengan setup ultralight. Saiz yang padu geng. Terbaik. Okey geng, alhamdulillah ada juga rezekinya menggunakan setup ultralight geng. Dia nak sambal geng terbaik. Dia cari lagi. Dia ada ni geng, dia ada. Tak rekod pula tadi geng, sayang betul lah. Kasar geng. Dia punya tekan apa. Padu dia punya tekan. Hilang kepala je Makan lawa ikan. On kamera tak nak dimakan pula. Kita cari lagi strike. Okey geng, kasar geng. Ada. Ada lagi, alhamdulillah. Good size. Dia nahak lagi geng. Tanda. Terbaik. Ada lagi yang sudi. Maknanya ultralight lagi laju nampaknya strike daripada udang hidup. Okey, Mizi strike. Terbaik Mizi. Ada. Dia setak aku bagus. Dia kalau baru sama jangan sentak lu kan. Nanti rugi. Wah, saiz padu. Mantap Mizi. Saiz padu. Bismillah. Mizi strike lagi. Saya bersauk. Kasar sih. Lain. Bunga kasar. Terbang. Okey, naik terus. Nah. Wah, Akbar. Mantap Mizi. Gambar satu. Gambar? Kamu tak gambar ikan. Gambar ikan. Okey. Ada lagi geng. Alhamdulillah. Aku strike on jig lagi geng. Strike on jig. Terbaik. Lah geng. Ini kecil sikit, aku taruh dekat sini geng Aku nanti kalau kecil sangat geng aku akan lepaskan, tapi aku taruh, aku ada tempat ni. Jadi dia akan hidup. Okey, Mizi strike lagi geng. Alhamdulillah. Terbaik. Okey, ni kasar sikit ni. Ini boleh dah ambil.
Yang tadi aku punya kecil geng. Okay. Alhamdulillah Mizi start lagi. Okay, kita simpan dulu. Yang ni aku taruh sini dulu geng. Ini kita bukakan air sikit. Dia akan hidup geng. Sampai balik dia akan hidup. Tak takutnya. InsyaAllah ada mat. Nampak dia akan hidup. Nanti aku akan lepaskan dia lah. Okay, mantap. Mizi start kasar. Mana sawak tadi ni? Sekejap. Kau cakap apa lah? Ha? Sekejap, lain. Alhamdulillah. Oi Mizi, dia dah lama tak mancing geng. Dia dah lama tak mancing. Lagi. Apa lagi? Alhamdulillah. Nanti boleh? Okey. Kamu. Dia nak gambar lagi geng. Kamu cakap apa lama? Okey. Mantap. Bunga lagi ni geng. Bunga. Rasa dia pergi layan gitu je. Bunga ni. Dia ada geling-geling kepala. Wish. Bunga geng, bunga. Good size. Size yang molek. Strike dengan macro jig lagi geng. Terbaik. Mantap geng Alhamdulillah. Kita cari lagi. Okay geng, aku dah menggunakan udang hidup dengan aku dah pindah ke spot nombor 2 geng. Kita cari strike kat sini. Tak kena bunga tu. Tu? Biar dulu kau. Takut GT. Ya, takut GT. Salang tu. Salang. Sebab tengah air. Dah di ekor. Aduh, putus. Kuatnya dah makan. Tup terus. Apa tu? Rasa kerapu lah. Sayangnya geng. Jatuh terus sedut geng. Tak lah kerapu ke kertang ke. Kerapu lah rasanya. Kerapu ke bunga. Kertang tak. Dia ada geng. Dia ada. Aku kalau casting lalu aku pangkut kat kepala geng. Senang. Macam ni. Kepala kan? Dah habis umpan. Ada menyentap bawah. Ada menyentap? Baguslah. Itu kat bancang tu lah. Bancang tu memang area dia tu. Itu kat bancang tu sentak dia. Apa dia? Dia tak makan habis. Dia makan mamai. Sama lah ni lah. Mantap. Kerapu. Masak geng. Rasa kerapu ni. Apa tu? Oi, bunga kasar lah geng. Bunga kasar ni. Boleh. Oi, bunga ada saiz geng. Saiz padu geng. Dia nak makan udang hidup. Mantap geng. Mantap. Kita cari lagi geng. Wah, pakai udang hidup pun menjadi geng. Aku teknik casting geng. Jatuh, ketuk-ketuk kat bawah ni. Dia kalau ada, dia mesti makan je. Jangan lari. Lari tu tak ada lah. Macam dia ketuk. Kosong geng. Baru jatuh geng. Dia tu sambar geng. Saiz yang elok ni. Bunga saiz padu. Alhamdulillah geng. Ni saiz bunga dia geng. Mantap geng Terbaik. Mantap. Terbaik. Kita cari lagi. Alhamdulillah geng. Ada yang sudi gunakan teknik casting udang hidup. Ketuk-ketuk. Boleh. Kosong ni geng. Kosong. Ini kasar ni geng. Macam kerapu. Ui, padu geng. Padu. Ui, muka apa Alhamdulillah geng, kerapu. Saiz 1 kilo ada ni. 1 kilo lah lebih kurang lah. Tapi terbaik geng. Kerapu manis. Alhamdulillah rezeki. Terbaik geng rezeki hari ni. Mantap. Kita cari lagi. Start lagi geng. Sungai lagi ni.
sungai lagi. Sungai yang saiz padu-padu. Alhamdulillah. Saiz yang padu-padu geng ini hari. Udang hidup, strike saiz yang padu-padu. Terbaik. Alhamdulillah rezeki. Tutup. Misi strike geng, misi strike. Strike talang kat sini. Seliap. Salah. Ui, pucut ni. Dia pucut. Pucut pula. Talang. Apa dah. Okay, sekarang pukul 12 lagi. Aku pun dah agak surut. Aku masih cari strike lagi. Semoga tambah-tambah lagi Udang pun dah tak banyak dah tu. Semoga tambah-tambah lagi strike. Nanti aku start aku update geng. Ni petang ni gelombang ada kuat sikit. Angin pun baru sampai. Tadi pagi terduai cantik ya. Tak apa, kita cuba dulu. Right. Cari lagi strike geng. Mana ikan ni? Bila petang ni angin bila dah kuat sikit ni ikan kurang sambar geng. Tak apalah, kita tunggu kejap. Apikan umpan udang hidup kan. Semoga ada tambah-tambah lagi strike. Set talang geng, set talang. On UL. Jangan lepas. Sekejap, boleh. Alhamdulillah. Ini memang crazy ni. Kalau ada makan memang terbang mancing. Terbaik. Saat akhir sebelum balik ni geng. Paklah talang. Oh, alhamdulillah. Sembilang. Sauk. Strike 9 geng. Sauk. Ni lah sauk. Lagi mana? Lagi. Oi. Ketuk udang hidup. Dapat 9 geng. Jangan lepas. Alhamdulillah. Rezeki. Terbaik. Ketuk udang dia sambar dia. 9 geng, 9 gemang. Terbaik. Orang sengat dua geng bahaya ni. Dah geng, rezeki sebelum balik dapat 9 saiz padu. Okay. Okey lagi, ni aku kemar nak balik. Umpan aku pun dah habis geng. Nanti aku update hasil geng Dah geng, rezeki dapat 9 last sebelum balik. Okay, nanti aku susul ikan aku update lagi geng Okay. Right. Alhamdulillah. Okey lagi, assalamualaikum geng. Bila trik aku mancing Mana lagi sekarang baru pukul 1.30 lah. Dekat pukul 2 geng mancing daripada pukul 8.30 tadi. Aku bersama Mizi dengan Ahmad bertiga. Okey geng, alhamdulillah ada rezekinya. Jom aku tunjuk hasil geng. Lagi, jom. Okey geng, ni hasilnya. Jenahak jenahak tanda dapat 15 ekor, kerapu 2 ekor, talang 1 ekor dengan 9 besar geng. Ni hasilnya, alhamdulillah. Macam mana Mizi? Memuaskan. Dah lama tak mancing Dah lama. Ahmad, ada masa kita pergi lagi? Boleh. Okey, tu lah rezeki aku mancing geng. Panas geng. Angin pun agak kuat juga ni hari. Okey geng, ada masa aku buat video lagi. Jangan lupa like, komen, share dengan saya geng Jumpa lagi geng. Assalamualaikum.